Dia tu dia tak ada reaktif langsung. Duduk terbaring macam tu. Tapi masa tu kaki pun saya pun tersepit. Nak keluar tak boleh. Tapi saya bagi gerak dia tu, dia tak ada reaktif. Dia sebelah saya je. Saya tepuk bahu dia, kata bang bangun bang. Tapi bila saya tengok, sebab apa kepala dia tak ada. Lepas tu dia pakai baju collar tu tutup macam tu. Saya pun ambil tangan buka collar tu, tengok kulit leher ni tergantung macam tu. Kepala sudah tak ada. Bila saya tengok, kepala dia duduk kat bawah kaki dia. Lepas tu dengan semangat saya ingat dia tu boleh diselamatkan lagi lah. Jadi saya pun angkat kepala dia, ingat nak letak pasang balik ke. Sebab kita sebagai ayah kan, kita rela kita yang mati bukan dia. Tapi saya tak letak dengan darah berlumuran keluar, itu tekak macam iPad keluar darah dia tu. Tapi saya pun letak dekat peha dia tu, saya pun cuba ikhtiar juga keluar daripada bank tu, pergi dekat luar lah, nak minta pertolongan lah. Tapi masa tu kejadian tak ada siapa pun di keliling. Lepas pada setengah jam atau sejam tu baru lah orang Amerika sampai, bomber sampai.